Jadi lepas akak ambil setengah tu, alhamdulillah macam gate tu buih tu dah berhenti terus. Dan setengah tu akak bagi kat suami akak. Suami akak pun ada masalah perut dia panas je gastrik ni. Lepas tu lepas dia ambil malam tu dia cakap, alhamdulillah lah yang perut abang lega jugalah sampai malam ni. Jadi esoknya kita orang ambil lagi satu share dua orang lagi. Akak sampai hari ni akak dah tak rasa dah muntah buih tu. Keluar buih naik atas tu. Tu dipanggil reflux kan. Reflux ni macam doktor kata kerompong akak ni dah radang. Macam tu bunyi dia. Jadi akak dah try macam-macam produk dah. Ambil ni apa saja yang kata bagus, sanggup beli, sanggup cuba, bagus tapi tetap tak dapat selesaikan masalah akak. Jadi sebab tu akak datang balik ni, sebab akak memang nak consume lah produk ni. InsyaAllah kalau ada rezeki akak boleh sharing dengan orang lain, insyaAllah. InsyaAllah. Alright, okay, terima kasih akak.